Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuralia binti Muhammad Bakri dan rakan saya Auni Barizah binti Muhammad Zuhair dari kelas Matematik 3 ingin membentangkan tutorial bab 1 bagi kursus kemahiran belajar atau GKEB 1072. Soalan pertama, bagaimanakah seseorang pelajar boleh meningkatkan konsep kompetensi dirinya? Untuk meningkatkan konsep kompetensi diri, seseorang pelajar perlu bermula dengan kesedaran diri. Ini bermaksud pelajar harus mengenal pasti apa yang mereka tahu dan tidak tahu, serta bersikap jujur tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dengan kesedaran ini, mereka boleh menetapkan matlamat pembelajaran yang lebih jelas dan realistik. Seterusnya, mereka harus membina keyakinan melalui pengalaman belajar yang berulang seperti berlatih soalan, menyertai perbincangan kumpulan atau mendapatkan maklum balas daripada guru. Keyakinan yang konsisten akan membantu pelajar rasa lebih berupaya dan cekap dalam tugasan mereka. Pelajar harus melihat kesilapan sebagai peluang pembelajaran, bukannya kegagalan. Apabila mereka berjaya mengatasi cabaran secara beransur-ansur, persepsi mereka terhadap keupayaan diri akan bertambah kukuh dan inilah asas kepada kompetensi sebenar. Soalan kedua pula, sejauh manakah anda mengaplikasikan konsep pembelajaran regulasi ke diri dalam kehidupan seharian? Saya mengaplikasikan konsep pembelajaran regulasi kendiri secara konsisten dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam urusan akademik. Saya merancang waktu belajar dengan menetapkan jadual yang seimbang antara ulang kaji, latihan dan masa rehat. Saya juga menggunakan teknik seperti self-check selepas belajar, iaitu menilai sama ada saya benar-benar faham topik tersebut atau sekadar membaca tanpa memahami. Bila saya tidak faham sesuatu, saya akan mencari sumber lain seperti video pembelajaran, bertanya rakan atau membaca semula nota. Saya juga mengawal emosi apabila menghadapi tekanan dengan memberi ruang untuk berehat dan refleksi. Pembelajaran regulasi kendiri menjadikan saya lebih berdikari, fokus dan berdisiplin. Ia membantu saya bukan sahaja dalam pelajaran tetapi juga dalam menguruskan masa dan membuat keputusan harian secara lebih matang dan terarah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.